Saya pernah bawa satu jemaah gangster kan, hampir keseluruhan adalah gangster, keluar dekat Perak. Keluar tu daripada pagi sampai petang dia tidur je. Jadi sebagai amir sab, saya terfikir juga, aku ni betul ke bawa dia orang ni kan. Jemaah tak ada taklim, tak ada tu, bangun sembahyang dengan makan je. Tapi hari ketiga kita suruh duduk atas kursi bagi laporan Karguzari, menangis. Tidur-tidur pun menangis. Rupanya bila tanya dia kata, Masya Allah, kami seumur hidup tak pernah rasa nikmat tidur macam mana kami rasa sepanjang kami 3 hari keluar jalan Allah Ta'ala. Kita nampak benda tu negatif, tapi pada pandangan dia positif. Dan yang paling saya rasa terharu bila satu orang budak tu dia balik daripada rela. Dia bagi laporan pada saya, Alhamdulillah Maulana, sejak balik rela 6 bulan yang lalu sampai hari ni saya dah tak pernah tinggal solat. Saya kata okey lah tu. Apa yang lebih besar lagi, Maulana, dulu saya kerja dekat kelab malam. Saya sebagai bartender, saya hantarkan arak-arak di servis pada orang di meja-meja, dan itu kelab Melayu paling banyak duduk. Tapi sejak saya balik keluar 3 hari, saya dah tak sentuh arak dah. Saya dah tak minum arak lagi dah. Dah lebih 6 bulan saya tak minum arak. Sampai akhirnya dia buat keputusan satu hari, dia beritahu pada dia punya bos, saya nak berhenti kerja. Padahal waktu itu, saat tu gaji dia dah besar sebagai manager. Dia sanggup berhenti. Ini Karguzari daripada ratusan Karguzari yang kita dah terima laporan daripada orang yang dah pernah jual rela ni. Saya kata nak harap dia orang ni dapat jadi buzuruk besar, itu mungkin tidak. Tapi sekurang-kurangnya dia jadi Muslim. Betul. Dia dapat jaga solat, daripada tak pernah sembahyang, dapat jaga sembahyang. Bahkan saya pernah bawa seorang budak pengikut Ayah Pin, bukan budak lah, umur 50 lebih lah. Hari tu dia ikut rela, hari tu baru kali pertama dia solat dalam hidup dia. Allah.